berkaitan dengan masalah-masalah muamalah. Kemudian yang kedua, ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Ya, perbezaan pandangan para sahabat itu adalah merupakan rahmat bagi kita. Ada lagi ulama lain yang semua disebut di dalam kitab ini bahwa ikhtilaf as-sahabah itu adalah merupakan satu artinya satu kelonggaran bagi umat Islam dan merupakan satu sarwah, ya, satu modal harta yang sangat kaya yang kita warisi daripada mereka. Jadi ini semua memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam ini, seperti mana yang kita sebut di dalam kitab ini, yang dibahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, al-ma'lum minad-din bid-darurah, itu jelas kita tak pertikaikan. Tapi perkara-perkara istihadiyah ini yang paling luas sekali dan mungkin nanti akan dibentang oleh ustaz-ustaz kita. Ini terdapat pelbagai pandangan ulama. Nah, itulah yang perlu kita lihat. Di dalam Islam ini ikhtilaf, ada yang mazmum dan ada yang mamduh. Yang mazmum itu ada asasnya. Ya, kalau perkara-perkara itu ma'ulimah minad-din bid-darurah, itu tak perlu lagi dipertikaikan. Tapi kalau masail furu'iyah atau masail istihadiyah, dan ini yang paling luas sekali dalam ajaran agama kita, maka itu adalah satu rahmat, ya, satu perkara yang ada pertikaian atau perbezaan pandangan di situ. Dan perbezaan ini adalah perbezaan yang mesti berlaku. Nah, itulah yang mungkin sebagai panduan kita, dan mungkin akan diperjelas nanti perkara-perkara yang perlu diperbezakan dan mana perkara-perkara yang perlu kita bagaimana nak mengambil manfaat. Adakah kita perlu merujuk kepada mazhab yang sedia ada, atau kita membuat mazhab sendiri, mazhab baru. Nah, itu mungkin kita akan permasalahkan, terutama setelah kita masuk kepada perbincangan perkara-perkara istihadiyah atau perkara-perkara yang termasuk perkara yang dipertikai atau terdapat perbezaan pandangan para ulama. Saya kira itu yang perlu sebagai jawaban terhadap soalan ini, bahwa dalam Islam itu memang ada perbezaan, dan ada perbezaan yang tidak dibenarkan mazmum, dan ada yang memang berlaku, dan itu adalah perkara yang terpuji. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Samsul. Jadi daripada kenyataan dan pandangan Prof. Samsul tadi menyatakan bahawa khilaf ini ada dua jenis, khilaf yang bolehkan dan khilaf yang tidak dibolehkan, khilaf yang mazmum dan khilaf yang mazmum dibenarkan. Khilaf yang dibenarkan adalah khilaf dalam masalah-masalah ijtihadiyah, fiqhiyah. Oleh itu berkaitan dengan khilaf dalam masalah fiqh ini, saya ingin mendapat penjelasan daripada Ustaz Syed Salim, meminta penjelasan daripada beliau mengenai ikhtilaf pada sudut fiqh. Apakah penjelasan yang minta Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan
dia dikecilkan lagi. Dia kata yang isu-isu khilafiyah berlaku dalam perkara ijtihadi dalam fiqh ni, dia kata kemungkinan menjadi mazmum, kemungkinan menjadi mampu juga. Dengan syarat, apa syaratnya? Di antaranya kalaulah istilah yang barang itu berlaku pada isu-isu yang digunakan, tapi tidak ada adab istilah, pun menjadi mazmum juga. Contohnya isu-isu khilafiyah dalam benda-benda punuk fiqh, contohnya punuk sembahyang subuh. Ulama dulu telah menunjukkan satu sifat tasamuh, sifat yang berada terbuka, berlapang dada, rahabat sadri, dengan menerima pendapat-pendapat khilaf dalam isu-isu seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kita tengok ada juga yang mula untuk menidakkan perbezaan pendapat ni, contoh di masalah tadilah. Dan jadi khilaf yang berlaku pada zaman ini yang sebenarnya digunakan uji asasnya tiba-tiba tukar menjadi yang dikaji. Sebabkan dia ada adabul khilaf tadi, dikatakan itu isu yang fardiyah, dikatakan sebagai isu yang qad'iyah. Jadi itu adalah keluar daripada Islam, dikatakan sebab apa Nabi tidak pernah melakukan itu. Sedangkan itu isu khilafiyah dalam fiqh, bukan isu sama ada apa namanya bid'ah ataupun isu yang benar atau salah. Jadi dalam fiqh memang yang Prof tadi, Islam membenarkan berlakunya khilaf ini. Dan itu adalah tabi'i manusia dan tabi'i alam semua jadi. Dan telah berlaku sejak zaman Nabi SAW lagi. Kita dah tahu semua juga sejarah berlaku berbeza pendapat dengan sahabat di depan Nabi sendiri SAW diakui. Dan juga di kalangan ulama-ulama muktabar. Cuma apa namanya, yang cantik juga Islam ni Allah Ta'ala turunkan dengan khusus nas-nas syaraknya yang juga cenderung untuk menerima khilaf. Itu dikatakan sebagai apa namanya tabi'i juga, nas-nas syarak itu sendiri yang cenderung untuk menerima perbezaan pendapat di kalangan fuqaha yang ahli dan juhala seperti wayang Raja tadi. Baru sikit kata kita salah, tapi digunakan khilaf bagi orang yang ahli, yang pakar, yang otoriti untuk berbeza pendapat, digunakan untuk banyak isu-isu yang memang. Jadi kabinet nas itu cenderung, tengok berbagai contoh sebabkan oleh perbezaan pendapat fuqaha ini adalah berdasarkan nas-nas Quran, nas-nas hadis. Dalam usul fiqh kita tahu bahawa tidak dibenarkan untuk ingkar, la ingkar fi masail ijtihad wal ikhtilaf. Tidak dibenarkan untuk kita mengingkari, menidakkan, menyangkal isu-isu yang dikhilafkan masail ijtihad. Tadi kata dalam kitab Mustafa, kata al-mujtahadat, isu-isu yang dibenarkan untuk ijtihad. Bila dibenarkan ijtihad, maknanya dibenarkan khilaf. Itu isu yang far'iyat sahaja, far'iyat tak boleh nas. Maya yang waktu baik semalam cukuplah, tak menjadi 7, tak boleh. Sebab kata dasar untuk taqarrub ila Allah, tak boleh kan. Tapi cara nak semayang kan, sahabatnya nampak Nabi begini, sahabat kata tak, aku nampak Nabi begini. Jadi dua riwayat yang berbeza. Sebab oleh sebagai apa namanya perilaku yang dibuat oleh Nabi SAW sendiri dan juga fahaman sahabat itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat pun berbeza pandangan dan juga berbeza cara memahami nas itu sendiri. Contohnya Abdullah bin Umar. Beliau ditulis sebagai anggota orang yang amat syadid dalam agama. Tapi Abdullah bin Abbas dia agak mudah, bukan mudah, maksudnya memudahkan dan juga meringankan satu perkara dalam memahami hukum. Itu pun disebabkan oleh perbezaan fahaman. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab contohnya
Nabi, tazkirah Nabi, ceramah Nabi. Sahabat aku pergi berniaga buat kerja dia. Esok pula tukar aku pula pergi berniaga, dia pula yang datang. Jadi itu pun menyebabkan juga salah awal lagi bang Ustaz. Kita cara menerima persediaan yang ada oleh seorang itu menyebabkan berbeza pandangan. Contoh macam ni lah, kalau pergi dalam program PTN ke apa, juga penyampaian je lah. Ada satu game yang A sampaikan satu patah perkataan atau satu ayat sentence kepada kawannya B pas pada C D sampai kepada Z nun kat sana tu. Adakah sama seperti yang disampaikan oleh A dengan yang didengar atau dijawab oleh Z di sana? Mungkin sama ataupun kita akan ada alteration sikit. Boleh fahami. Sebabkan ini kuat sikit pahaman dia, ini kuat sikit ingatan ni. Boleh buat dia pernah belajar bab tu, pernah ambil subjek ada beristilah. Ini pula tak menandakan langsung. Jadi cara penangkapan itu pun berbeza. Nabi kata bini, sahabat kata tak bini. Itu perang Khaybar. Nabi kata jangan katamu semayang asar melainkan pada sampai ke mana? Pada Quraisah. Jadi yang pertama kata, golongan yang pertama kata kita adalah segera untuk sampai ke sana dan ke solat asar di sana. Kedua pula mengatakan tak. Maksud oleh Nabi ialah semayang kat sini dan kita cepat sampai ke sana. Itu pun bila. Jadi ringkasannya dalam isu-isu farah kurung ini, dalam usul fiqh kita kata ada dua. Satu qat'iyat, satu zanniyat. Ayat Quran yang sama, hadis yang sama. Cuma hadis ataupun Quran ini sifatnya Quran itu qat'i dilalah. Baca sufi lah. Qat'i subut tu sebenarnya datang kepada kita dengan cara qat'i, tak pasti. Jadi orang kata Quran itu tak boleh nak disangka lah. Jadi subut dia, usul dia kepada kita. Cuma ada dalam tu yang zanni, ada zanni tak ada zan dalam Quran. Zanni yang disebut dilalah ataupun dalalah, itu fahaman ataupun apa yang nak disampaikan oleh ayat itu. Sama juga dengan hadis. Jadi ada qat'i dilalah, qat'i subut. Ada qat'iyah, qat'i dilalah, zanni subut. Ada zanni dilalah, ada qat'i subut. Dan zanni dilalah, zanni subut. Ada bab peringkat. Kita belajar lagi. Apa kita akan sampai-sampai nanti tak? Jadi contoh, saya ambil satu contohnya untuk ringkaskan cerita. Awak belajar dalam masalah huruf. Orang tahu semua itu. Asli banyak-banyak. Jadi dalam ataupun dalam mazhab kata batal wudu lagi dengan bukan Nabi. Tapi mazhab Hanaf kita tetap ayat yang sama. Mungkin kita memahami kata mazhab Syafi'i mengatakan tak, kita pakai yang makna hakiki. Itu tidak ada masuk bisa pegang batal. Tapi yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah mengatakan tak, kita faham makna majazi dia. Sebab bahasa Arab ni banyak makna dia. Majazi ada hakiki dan ada yang mustaraknya, ada yang mutlak upaya lagi dalam bahasa Inggeris. Jadi benda-benda itu menyebabkan perbezaan memahami ataupun istilahkan hukum dalam satu nas. Nas yang sama. Kita dalam balik pada Quran Sunnah. Quran Sunnah lah tu. Tapi nak faham Sunnah macam mana? Di kampung orang yang hanya kebun sayur, nak Quran dan Sunnah. Semayang lah kamu cakap. Aku tak dibaca Arab yang berarti. Tengok terjemah. Itu semayang ikutan. Jadi nak faham siapa? Nama tak faham lah. Imam Pak Mazhab. Di mazhab-mazhab itu berbeza disebutkan isu-isu yang far'iyah tadi. Jadi cara ini sebenarnya adalah benar berdasarkan sama dengan nas yang satu juga. Dan Quran Sunnah itu kalau orang-orang yang pada Bible, pada kitab Injil tak, Quran Sunnah itu cuma nak memahami itu. Ya, sekarang kita boleh buat Sunnah. Buat Sunnah
daripada sumber yang sama, itulah menyebabkan berlakunya khilaf. Tetapi sejauh mana khilaf itu boleh diamalkan? Apakah ada khilaf ni kita boleh amal, kita menjaga adab-adab. Jadi saya tahu kepada Ustaz Allah untuk menambah pandangan-pandangan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa ja'alna min al-mukhlasin al-mukhlisin. Astaghfirullahal azim, la ilaha illallah al-azim, astaghfirullahal azim. La ilaha illallah al-karim, astaghfirullahal azim, la ilaha illallah al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi yang saya muliakan Tuan Musi Majlis, Bapak Khairi, ataupun dengan nama lain kami panggil dia Imam. Imam ni martabat tinggi. Nak jadi muhaddis tu dia ada darjat. Kalau dia darjat dia nak jadi muhaddis pun ada. Ada orang nak jadi muhaddis tapi dia tak melalui muslim. Kita tahu jumpa saya kata ustaz, saya nak jadi muhaddis. Dia kata kamu ada sangat. Tak ada sangat. Kita nak jadi muhaddis. Kalau jadi muhaddis kan jadi muslim. Lepas jadi muslim jadi muhaddis. Lepas jadi muhaddis jadi hafiz. Nak jadi hafiz boleh jadi hakim. Nak jadi hakim lagi mungkin ada 4 dah. Dan 5 dan sebagainya. Tapi bukan kita cari tapi namanya. Dan yang kita hormati juga guru kita Prof. Syamsul Bahri dan ustaz kita Ustaz Syed Salim Syarif Tun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ni tak ada bapa lah. Saya ni al-faqih ilallah Allah menjadinya. Jadi sedikit nak menambah pada apa yang telah dikatakan oleh para ustaz kita. Sebenarnya kita kena faham bahawa memang khilaf ini adalah satu tabiat yang asli. Macam ada orang yang suka tengok muka kita pun tak sama. Ada yang macam Cina, ada yang macam Arab, ada yang macam jauh. Ada orang kata macam jauh cantik, tapi setengah orang kata macam Cina cantik. Betul, setengah orang kata macam Hindustan cantik. So khilaf memang berlaku. Sebab tu Allah SWT kalau guru-guru kami kata khilaf ini adalah kejadian yang Allah SWT jadikan dan sebalik itu untuk semua. Jangan kata kamu kata khilaf berlaku dalam masyarakat. Khilaf juga berlaku di kalangan para malaikat. Betul kan? Contoh khilaf berlaku di antara malaikat Azab dan juga malaikat Rahmat. Pernah satu orang dia membunuh 99 orang. Betul? Lepas tu dia mencari aina a'lamu ahlil ardh. Siapa yang orang paling alim sekali tahu ke bumi? Tanya. Katalah tak ada can dia taubat dah. Betul? Dia membunuh dah. Bunuh 100. Tanya lagi aina a'lamu ahlil ardh. Orang tunjuk lagi. Oh, rupanya dia juga
pandangan daripada perspektif Nabi Allah Khidir alaihissalam dan juga perspektif Nabi Allah Musa alaihissalam, dan banyak lagi perbezaan di kalangan para anbiya. Bahkan watak mereka pun berbeza-beza. Ada yang raja, ada yang orang fakir, ada yang mengembala kambing, ada yang buat menjahit, ada yang buat besi dan sebagainya. Kita semua tahu. Jadi betapa banyaknya Nabi dan Rasul itu menunjukkan bahawa jalan menuju kepada Allah itu banyak. Jadi janganlah kita sampai tidak boleh nak membuka dada kita dan bersifat berlambang dada. Sehingga kan kita kata pahaman kita sahaja betul, pahaman orang lain tak betul. Cuba kita lihat pandangan para sahabat yang berbeza. Para malaikat berbeza pendapat, para anbiya berbeza pendapat, para sahabat berbeza pendapat. Begitu banyak kisah tahunan perang Badar. Betul. Sayyidina Abu Bakar pandangan yang lain, Sayyidina Umar pandangan yang lain, Sayyidina Rasulullah SAW bukan perumpamaan. Sayyidina Abu Bakar ni wataknya umpama Nabi Ibrahim, umpama Nabi Isa, dan Sayyidina Umar ni wataknya umpama Nabi Musa, umpama Nabi Nuh. Jadi khilaf di antara Nabi Harun dan juga Nabi Musa. Jadi hatta para anbiya, para malaikat, para sahabat radhiyallahu anhum pun berbeza pendapat, apatah lagi para mujtahid. Apabila manhaj untuk istinbatnya berbeza-beza. Jadi jangan sampai kita kata mengikut Al-Quran dan Sunnah itu satu perkara. Satu perkara sahaja dan satu jalan sahaja ataupun satu pendapat sahaja. Sedangkan Allah SWT sebut alladzina an'amta 'alaihim. Siapa dia? Minan nabiyyin. Nabi-nabi pun berbeza pendapat. Was-siddiqin, para siddiqin pun berbeza pendapat. Was-syuhada, para syuhada berbeza pendapat. Mereka ada perbezaan pendapat. Jadi orang yang diberi nikmat Allah kepada Allah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ni, walaupun mereka berbeza pendapat, tidak bermakna mereka keluar daripada siratal mustaqim. Betul. Kul kullu ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbuka 'alamu biman huwa ahda sabila. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Semuanya merujuk kepada, maknanya Allahu Akbar, jalan menuju Allah. Cuma saya nak tekan satu perkara di sini. Para ulama mengarang kitab cukup banyak. Imam Suyuti ada dalam kitab Jazirul Mawahib fi Ikhtilafil Mazahib. Nikmat-nikmat Allah yang besar dalam perbezaan mazhab-mazhab. Imam Syed Waliullah Ta'alawi ada dalam Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'imah. Ibn Taymiyah sendiri pada dalam Malam Al-A'immatil A'lam. Banyak ulama mengarang kitab tentang. Kita kena melihat seluruh pandangan ulama ini umpama nur. Dalam satu hukum ada 7 pendapat nur. Jangan kata perbezaan di antara mazhab, perbezaan di dalam mazhab pun nur. Bahkan jangan kata dalam mazhab, daripada satu orang imam pun berbeza pendapat. Anak murid dia riwayat macam ni, anak murid dia riwayat macam ni. Sehingga kan disebut Imam Ahmad bin Hanbal pernah diriwayatkan dia 40 qaul dalam satu masalah. Imam Ahmad terkenal dengan begitu banyak qaul dalam satu masalah. Imam Syafi'i pun terkenal ada qaul jadi, ada qaul wadi. Tapi kita kena melihat seluruh kalam ulama, fatwa-fatwa ulama ini adalah nur. Kalau siapa yang berjalan di bawah nur bersama. Seumpama cahaya, kamu tengok dia satu, tapi sebenarnya dia mempunyai begitu banyak cahaya. Betul, kita dapat tengok dalam pelangi. Bila cahaya putih ni melalui bahagian kaca yang membentuk piramid ataupun melalui bahagian kaca, maka cahayanya akan terpecah. Betul tak? Ada hijau, ada ungu, ada biru, ada kuning dan sebagainya. Maka inilah ibarat pandangan para ulama. Kesemuanya adalah nur. Bagaimana kata Rasulullah SAW, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Para ulama tu umpama para sahabat tu adalah umpama bintang-bintang langit, ikutlah mana satu. Para mujtahid pun begitu. Mereka adalah pewaris para anbiya. Perbezaan mereka itu semuanya adalah nur. Kamu ambil ini, itu nur. Kamu ambil ini, itu nur. Kamu ambil ini, itu nur. Tapi seperti mana yang disebutkan, saya nak tekankan di sini. Perbezaan ulama dengan ulama itu cerita lain. Perbezaan orang awam dengan ulama itu cerita lain. Ada perselisihan pendapat, perbezaan pendapat di antara ulama dan ulama itu lain. Saya ambil contoh satu kali. Apabila Imam Syafi'i sedikit berbeza pendapat dengan Imam Malik tentang amal ahli Madinah, maka Imam Syafi'i
Imam Syafi'i mengarang kitab Khilafu Malik, dan dia bawa kitab itu Mesir. Antaranya dikatakan antaranya kitab ini lah menjadi sebab kenapa dia dipukul oleh orang-orang jahil di Mesir. Sebab apa? Sebab pada waktu itu mazhab di Mesir ialah mazhab yang tersebar di situ, mazhab Imam Malik, mazhab Laith bin Sa'ad, ya, yang tersebar. Jadi orang-orang Malik ni tak tahan, kerana Imam Syafi'i menolak Imam Malik, dia pukul Imam Syafi'i. Bahawa, tapi dia tak sedar bahawa Imam Syafi'i pernah bermazhab dengan mazhab Imam Malik. Tapi ada satu orang ulama lain, dia nak membaca satu kitab yang buat Imam Syafi'i, maka Allah buta yang mata. Ini disebut oleh Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Dia nak baca kitab buat Imam Syafi'i, maka Allah Subhanahu Wa Taala buta yang mata. Dan dia pun sujud, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kembalikan balik kitab tu pada mata pandangannya pada dia, dan dia terus buang kitab yang buat Imam Syafi'i. Begitu juga ada satu orang berjumpa dengan Abu Haq Sya'rani. Mereka nak kata, aku nak karang kitab buat Imam Abu Hanifah. Maka pada malam tu digambarkan oleh Imam Sya'rani, dikasyafkan, dia tak aku melihat Imam Abu Hanifah ni seorang lelaki yang sangat besar, seumpama bukit dengan cahaya saja, cerah cahaya matahari. Dan orang yang nak buat tu umpama seekor nyamuk hitam. Jadi kita kena faham bahawa ulama' dan ulama' ada perkara yang mereka boleh khilaf dengan adab-adab yang mungkin kita sebenarnya lebih ketat. Kita perlu beradab dan khilaf ulama' ni dengan adab yang lebih ketat. Sebab apa? Sebab mereka ni bukanlah, kalau mereka berbeza pendapat sesama mereka, itu lain isu, betul? Kita yang tidak ada kekuatan ilmiah ni, tiba-tiba kita ruat satu orang ulama' yang besar, maka ruat kita, ruat tanpa ilmu, ruat tanpa kelayakan, jauh lagi daripada adab berkhilaf. Jadi kita kena beradab dengan ulama' yang betul-betul adab. Dan terus terang, bila kita beradab dengan ulama' yang betul-betul adab, Allah akan buka banyak kefahaman tentang ilmu ini. Tapi kalau kamu tak, ini tak ada dalil, ini pakai nafsu, kamu dulu para ulama' pakai nafsu. Ini tak ada dalil, pakai nafsu lah tu. Ini tak ada dalil, dia pakai nafsu. Maka kamu duduk para ulama' dengan membuat hukum berdasarkan nafsu. Lepas tu saya selalu pesan lagi sekali, siapa yang kata para ulama' tak ada dalil, maka itu satu tuduhan. Apa tuduhannya? Tuduhan mengatakan bahawa mazhab itu menggunakan hawa nafsu. Dan ulama' ini akan mendakwa kamu di akhirat nanti. Kalau kamu didakwa oleh para ulama', Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak tahu dah apa yang jadi di akhirat. Itu kembali lagi kepada fungsi majlis Bapa. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Jalil kerana menguraian yang begitu semangat, jelas. Jadi kami ni semua ada gelaran-gelaran macam-macam. Sebab saya pun dia imam budak-budak je, imam isteri rumah, imam dengan anak-anak je. Itu dia. Bukan imam hadis, bukan imam bahawa tidak juga. Saya pun balik dia. Jadi saya tengok semua dah bantu. Saya rasa sepatutnya tak sepatutnya saya cakap banyak. Saya buka soalan. Saya akan buat dengan cara yang lebih mudah. Saya berdiri, siapa nak cakap, nak beri pendapat, nak tanya, silakan guna mikrofon, sebut nama, tanya. Itu lebih baik.
melalui ulama khalaf. Maka tak mungkin kita dapat ikut salaf yang mengikut Rasulullah SAW melainkan dengan kita mengikut ulama khalaf. Kerana ulama khalaf tayyib lah yang mengikut orang saleh dan orang saleh dan Rasulullah SAW. Jadi ada tak pertentangan kita mengikut Rasulullah dengan mengikut para sahabat, dan mengikut para tabi'in, dan mengikut a'immat mujtahidin, dan mengikut para awliya Allah dan para ulama-ulama lain kita. Ada tak perlu khalafah. Ini telah diterangkan oleh Imam Nawawi dan Al-Majmu'. Tengok. Kemudian salat tarawih ini bid'ah, tapi bid'ah yang sangat-sangat baik dan kita kena pelihara. Bid'ah dalam salat tarawih ada lebih kurang 5 atau 4. Pertama, salat tarawih itu sendiri ada bid'ah. Okey. Salat tarawih itu sendiri ada bid'ah. Nama dia tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilakukan secara berjemaah di belakang imam yang satu. Pada asalnya ada 3 imam. 2 imam untuk jemaah lelaki, 1 imam untuk perempuan. Betul? Yang jadi imam untuk sembahyang lelaki siapa? Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari. Yang jadi imam untuk perempuan siapa? Sulaiman bin Khosmah pada saat itu radhiyallahu anhu ajma'in. Asalnya ada 3 imam. 2 orang begini, 1 orang. Asalnya mereka 1 rakaat baca 200 ayat. Kemudian dipendekkan jadi 60 ayat, 50 ayat sehinggalah istaqarrah. Sehingga tetaplah perkara tersebut menjadi 20 rakaat. Dan ada dalilnya riwayat Ibn Abbas daripada Darul-Qutni bahawa Rasulullah SAW bersembahyang 20 rakaat pada bulan Ramadan. Dan kenapa disebut 20 rakaat? Sebab dia adalah 2 kali ganda daripada solat sunat rawatib yang muakkad yang mengiringi solat sunat fardu yang biasa dilazimi. Dan ada rahsia banyak ni. Jadi pertama bid'ah dia selepas isyak. Kalau nak sembahyang ikut Rasulullah, sembahyanglah tengah malam. Bukankah yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar pada mula-mula sekali, sembahyang sehingga hampir-hampir masuk waktu sahur. Habis sembahyang terus sahur. Mampu gitu. Baik, secara berjemaah di belakang imam yang satu selepas isyak. Betul? Selepas isyak. Kemudian bid'ah pada zaman Umayyah ataupun Abbasiyah Umayyah mengkhatam Al-Quran pula dalam solat sunat tarawih. Betul? Zaman Umar tu kita buat khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran dalam solat sunat tarawih ni bermula pada zaman Umayyah. Jadi panjang, bid'ah ni panjang berlaku. Hari ini zaman sekarang ni dengan tasbih yang mengiringi memisahkan antara solat-solat tarawih, dan ini antara kaifiat yang untuk kita mengingat rakaat solat satu. Yang kedua seperti mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawali salat. Rasulullah melarang solat itu betul-betul tanpa diselangi dengan zikir, kecuali pada solat jamaah atau solat qasar. Jamaah dan qasar. Itu tak diserahkan berzikir. Salatullah, Allah Akbar terus. Tapi ada terkomat hasilnya. Tak payah dah astagfirullah terus tak ada. Tak disunatkan. Boleh terus tapi tak disunatkan. Baik. Jadi kena faham masalah ini. Bukan masalah kita ikut Nabi tak, kita ikut sahabat tak ikut Nabi. Baik. Siapa yang tidak, adakah ada orang yang lebih mengikut Rasulullah daripada Sayyidina Umar As-Khattab? Ada yang kita ustaz-ustaz kita yang mengajar nak ikut Sayyidina Umar ke nak ikut Rasulullah? Adakah dia lebih teringin nak mengikut Rasulullah daripada lebih dari Sayyidina Umar As-Khattab? Tak, Sayyidina Umar As-Khattab faham bahawa dalam bulan Ramadan ni ada 2 yang penting. Pertama siam, kedua qiyam. Maka fardu siam dah ada, maka dia memulakan sunnah qiyam. Betul? Orang tak nampak bid'ah tak bid'ah. Bid'ah tak bid'ah. Kau nak ikut Nabi tak nak ikut Sayyidina Umar. Betul? Jadi jangan kita sempit-sempitkan pemikiran. Dan satu lagi, jangan kita bersangka buruk lepas sahabat. Sebab tu saya kata, bila kamu bersangka baik, Allah kata aman tu ramai. Tapi kamu dah mula aku nak ikut Rasulullah, tak ikut Rasulullah. Jadi ini dah mula pemahaman yang beracun masuk. Racun. Kalau begitu kita kata kau nak ikut Rasulullah tak payah baca Quran kan? Pakai mashaf, pakai zakirah kan? Pasal dia pakai ingatan. Sebab siapa yang mula kumpul Al-Quran? Abu Bakar. Siapa yang mula satu mashaf? Sayyidina Osman. Nak ikut Sayyidina Osman kan nak ikut Rasulullah? Betul? Jadi kita kena faham. Kadang-kadang maafkan itu, pada soalan itu ada kesalahan. Macam guru saya kata lah, maaf saya masa panjang sikit. Guru saya pernah kata, ada satu orang tanya, Ustaz, doktor, lelaki dan perempuan mana satu lebih baik? Maka kata doktor saya, soalan tu salah.
Umpamanya kalau tanya matahari, langit dengan bumi mana lagi baik? Matahari dengan bulan mana lagi baik? Soalan tu sama. Sebab apa? Sebab dua-dua ni lah dua benda yang berbeza. Sebab tu kadang-kadang pada soalan tu ada kesalahan. Jadi sebab tu kata, di antara pintu ilmu adalah soalan yang baik, menunjukkan kepada kefahaman yang baik. Yang ini sebab saya soalan tu. Tapi kan betul saya itu tak. Okey, masalah Wahabi, kita kan dah bagi kan, ada benda yang boleh kita ikhtilaf, ada benda yang tak boleh ikhtilaf. Yang ikhtilaf yang boleh terbuka, tapi kita kena ingat, tidak semua ikhtilaf boleh diamalkan. Contohnya kalau pandangan tersebut boleh menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Hatta perkara sunat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baca surah panjang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afastaran anta ya Mu'adz? Kamu nak timbulkan fitnah wahai Mu'adz? Dan kami waktu belajar dulu kata berdasarkan orang pelajar daripada najis. Saya mazhab Maliki doktor, saya nak ambil pendapat anjing tak najis. Sedangkan pendapat di Jordan dan pendapat Syafi'i dan juga Hanafi, yang mana tersebab? Jadi kata guru saya, Pakau Sofik, kamu nak timbulkan fitnah? Maknanya faham tak? Tidak semua khilaf boleh diamalkan kalau ianya menimbulkan fitnah. Apatah lagi kalau orang. Banyak ulama-ulama apabila pergi ke satu tempat, tempat ni mazhab Hambali, maka mereka berpindah mazhab. Ada ulama mereka beramal dengan solat Syafi'i, tapi bila mereka mengajar kepada masyarakat Hanafi, mereka mengajar mereka Hanafi. Sebab apa? Sebab tak nak timbulkan fitnah. Hari ini masing-masing nak kata aku alim. Aku ni ahli sunnah ni. Yang lain tu bid'ah. Tak ada konsep nak dapat lagi. Faham? Lepas tu kalau orang kata, Ustaz saya naik Rasulullah ke naik ke sahabat? Soalan pun dah salah. Okey, maaf. Saya kembali kepada saya setuju dengan pandangan Ustaz Abdullah tadi. Jadi pertanyaan tadi salah sebenarnya. Apakah Anda mengikut Nabi atau mengikut sahabat? Saya kira pertanyaan silap. Sebab tak ada seorang pun yang zaman sekarang ini yang berjumpa dengan Rasulullah atau berjumpa dengan sahabat. Yang bermasalah sekarang adalah mereka yang tidak sholat tarawih. Umat Islam ramai yang tak sholat tarawih. Itu yang bermasalah. Saya tak tambah lagi mengenai sholat tarawih ini. Cukup. Saya hanya ingin sedikit memberikan pandangan terhadap istilah Wahabi ini sebenarnya. Istilah Wahabi ini adalah penjenamaan orang yang bukan Islam pada awalnya. Jadi diambil dari perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama mazhab Ahmad bin Hanbal pada kurun 18, dan itu terkenal di Saudi. Dan beliau ini memang adalah seorang ulama dan pendakwah, ingin mengembalikan kemurnian Islam, terutama sekali kepada orang-orang Arab Badui. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, pemikiran Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini sebenarnya adalah pemikiran untuk memurnikan Islam yang berkembang pada masyarakat Badui. Jadi kalau konsep-konsep ini coba ditransfer di alam Melayu yang bukan alam Badui, itu mungkin agak susah sedikit. Boleh menimbulkan seperti dikatakan tadi oleh Sabullah, fitnah. Itu akan merusak. Saya beri contoh, umpamanya cara memberikan pentakrifan terhadap bidah. Begitu juga dengan syirik. Tapi kita yang paling utama sekali adalah bidah. Saya tengok pemikiran bidah ini pun sudah masuk juga di masyarakat kita. Mereka ini terlalu mengkomersialkan, saya istilah komersialkan, penjenamaan bidah ini kepada seluruh aspek yang berkaitan dengan keagamaan, sampai kepada masalah-masalah ibadah pun ada perkara-perkara yang dimasukkan dengan bidah.
termasuk mungkin tahlilan yang menjadi budaya kita umat Islam di sini, baca Yasin malam Jumat, atau apalagi malah masalah khilafiyah yang tadi sudah dibincang, ada sebagian dianggap bid'ah ya menurut mereka. Padahal masalah bid'ah ini apalagi masalah furu'iyah ini tak boleh dikategorikan sebagai bid'ah. Kita harus terima sebagai satu perkara yang diperbezakan oleh para ulama, dan perbezaan itu tak perlu ya kita permasalahkan. Ya. Jadi apa yang kita sudah establish, sudah menjadi budaya kita di sini, ya, itu tidak perlu lagi kita gugat. Seperti tradisi-tradisi kita di sini. Nah, jadi yang saya nak sebut di sini, karena pentakrifan bid'ah itu terlalu mungkin kasar, terlalu kejam. Ya. Kalau pemahaman saya paling mudah sebab saya belajar istilah bid'ah ini hanya berasaskan kepada hadis Sayyidina Irbad bin Husain. Ya, satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang mengatakan apa awalnya itu ada awalnya itu pasaya ikhtilafan katsira. Lepas itu baru Nabi mengatakan apa namanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ada dalam kitab ini. Addu alaiha bin nawajib. Barulah disebut iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu satu hadis yang menunjukkan perkataan bid'ah di situ. Dan kalau kita tengok penjelasan hadis yang dibuat oleh ulama-ulama hadis, mereka ini mentafsirkan bid'ah ini hanya berkaitan dengan usul atau akidah. Ya. Justru itu kalau kita membaca kutub al-firaq, buku-buku firaq, maka selain ahli sunnah wal jamaah yang dianggap al-firaq mubtadi'ah, seperti Syiah, seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah dan sebagainya, itu semua adalah firaq mubtadi'ah. Artinya firqah yang yang mempunyai ajaran-ajaran bid'ah. Ada perkara-perkara baru yang berkaitan dengan usul, berkaitan dengan akidah. Tapi yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan cara-cara ibadah ini, dia tak pernah dikaitkan dengan ibadah sebelum itu. Dia tak ada. Malah di zaman Rasulullah sendiri, Sayyidina Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu buat sendiri sholat wudu. Nabi memperakui itu bid'ah. Kenapa you tambah? Sholat kita tidak. Tak. Itu di zaman Rasulullah hidup lagi. Malah Rasulullah mengatakan dia mendengar dia punya syirat ni'al Bilal ini dia dengarkan di dalam surga. Ya, karena dia selalu sembahyang sunat wudu. Maknanya sholat itu diperakui. Ada lagi seorang sahabat yang mau dihukum mati, dia sembahyang sebelum dihukum mati. Ini juga sembahyang baru dalam Islam. Tapi di zaman Rasulullah dia tambah sembahyang itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kenapa kita mau memperketatkan pengertian bid'ah itu, apalagi kalau kita kaitkan dengan perkara-perkara yang sudah menjadi budaya masyarakat kita. Itu akhirnya menjadi fitnah dalam masyarakat. Ya, itu yang saya tambahkan sedikit sebab ini kita khawatirkan masyarakat kita, umat Islam menjadi terpengaruh dengan pengertian itu. Kalau saya tengok buku-buku baik yang dalam bahasa Arab ataupun yang dalam bahasa Melayu utamanya, banyak sekali buku-buku yang menjelaskan pengertian ahli sunnah
yang dibuat mereka yang mempunyai pengaruh daripada ajaran Wahabiyah ini. Jadi sehingga kita bercelaru dalam memahami ahli sunnah wal jamaah. Kita tengok buku-buku yang beredar, terutama dalam bahasa Melayu. Ya. Dan ini sudah masuk di USIM sebenarnya, sebab terkadang ada kertas kerja atau bahas yang dibuat oleh student kalau ada kewajiban buat bahas. Nah, dia merujuk kepada itu buku-buku. Dia tak tahu memisahkan mana yang betul-betul pentafsiran ahli sunnah yang betul atau pentafsiran ahli sunnah yang dibuat oleh mereka yang terpengaruh. Nah, itu yang saya rasakan lah. Jadi memang perlu ada sedikit pengetahuan yang lebih kuat, yang lebih kukuh tentang permasalahan ini. Saya kira ini untuk awal. Terima kasih. Yang Prof sebut tadi berkenaan dengan bid'ah, maksud bid'ah saya sebut sebagai bid'ah, dan juga berkenaan dengan beberapa masalah dalam fatwaan. Dalam memberikan fatwa, sebelum itu dalam memberikan ta'rif bid'ah itu sendiri, sebelum fatwa ni saya sebutkan ta'rifan bid'ah itu sendiri. Untuk memahami hadis tadi, hadis al-Bukhari tadi, itu pun ulama sedang ataupun telah pun berkhilaf dalam memahami makna hadis itu sendiri. Siapa yang ikhtilaf, siapa yang berkhilaf, ulama-ulama muhaddis, fuqaha. Yang fuqaha dia berdekat muhaddis, kasihkan pakai dari muhaddis. Jadi sedangkan untuk mentarifkan pembahagian bid'ah pun berbeza. Mentarifkan makna bid'ah berbeza. Pembahagian bid'ah pun ada berbagai pembahagian. Di pentarifan itu, kalau kita hanya membuka pada satu kitab, Qala Syatibi ke Fil Intisaf atau kitab-kitab lain, hanya menulis pada satu fahaman, tak apa-apa kita sendiri ilmiah lah, tak apa-apa ilmiah. Dan juga sebabnya apa, saya ringkas ada dua bahagian untuk menarifkan bid'ah. Ulama-ulama pelbagai mazhab ada yang mengatakan satu untuk mengumumkan, keduanya mengkhususkan bid'ah pada semua bab yang tidak ada asal langsung pada syarak. Dia katakan semua orang sekali, walaupun termasuklah kalau tidak ada dalil yang khusus, maka itu bid'ah. Kedua-dua kata tak, kalau tak ada dalil umum saja, ada khusus dan umum sekali, dan dia membawa kepada mafsadah ataupun madarah, itu bawa bid'ah. Ini banyak pentarifan. Kesimpulannya, yang secara ringkas yang saya dapati, saya buat kajian tesis master saya dalam bidang ini. Ada kategori ya, kalau tengok baca sendiri bahasa Arab lah. Oh, pandai bahasa Arab kan? Ada macam mana ijtihad. Pada bahasa Arab boleh ijtihad. Jadi dalam pembahagian itu umumnya secara ringkas bahawa benda yang bid'ah ni benda yang tidak ada langsung dalil ataupun sandaran syarak umum atau khusus, yang benda yang baru betul dan masalah. Tapi itu yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan juga ulama membeza pendapat dalam menarifkan makna ataupun mentafsir hadis tadi. Banyak pandangan. Antaranya dalam mentarifkan makna kullu bid'atin dhalalah. Kul itu apa? Dari bahasa Arabnya. Jadi kita nak ilmu bahasa Arab, ilmu alat kita cukup. Tak nak bertani, nak ada alat-alat yang cukup untuk bertani. Kalau saya pakai tai, kalau songkok pakai kakut saya tu naik kereta pergi sawah, apa nak bawa tu nak bertani, nak tanam sayur, tanam padi. Jadi kena ada cukup ilmu alat dia, alat-alat perkakas dia. Boleh tanam padi. Orang ijtihad pun kena cukup alat-alat ijtihad.
Tapi makna nak menakinya dah umum, khusus. Itu bid'ah yang tidak ada langsung asal pada syarak. Bukan semua sekali. Itu pun berbeza pendapat. Siapa yang faham itu? Faham hadis macam itu? Itu saya sebut dalam kitab saya. Saya baca satu soalan yang diajukan oleh seorang kepada Syekhul Islam. Islam mana? Syekh Islam mana? Tanya. Tak, Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haythami atau Haythami. Maksud Syekh Islam ni bertanya terus. Tak, amal lagi Syekh Islam. Katanya Al-Bajuri pun Syekh Islam dia gelaran dia. Al-Haythami pun Syekh Islam juga gelaran dia. Tak, nampak tak? Kau punya sepuluh menjelaskan. Kata satu benda yang nampak jalan ijtihad. Jadi untuk kata Ibn Hajar Al-Haythami, apa maksud Al-Hadis Mawadatul Ilm dari Fuqaha? Dia tanya, apa maksud hadis ni? Apa maksud perkataan ini? Nak memahami hadis itu perlulah orang yang faham. Kalau tidak, hadis itu akan menyesatkan kita. Kata macam mana nak faham hadis? Kata hadis itu seperti Quran. Ada mutlaq dia, ada muqaidah dia, ada musytarak dia, ada yang kata mutasyabih dan sebagainya. Macam mana nak faham dengan orang-orang faham, orang yang faqih? Yang kata apa nama ni, ulama di dalam perkataan tadi, hadis itu boleh menyesatkan orang dengan orang yang faham. Masuk fiqh, fiqh dah sibas, kalau belajar fiqh ilmu tarikh adalah al-fahm wal idrak. Faham dan faham tak kata zahir, faham sendiri dalam sendiri pun. Dan juga bermaksud ada ulama kata al-fahmul amiq, faham yang mendalami, bukan faham literal. Rahsia asrar tasyrih faham. Asbab ini, asbab urut, asbab berlaku ni. Jadi saya nak balik kepada fatwa tadi. Saya sebut itu tentang fatwa. Ulama untuk berikan fatwa itu berbeza pendapat. Seperti kata Ustaz, kita kena tengok maqam tempat kita nak beri fatwa. Nama kata likulli maqamin maqal. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi nak cakap kepada budak tadika, kalau cakap macam ni, cakap student tahun 4, dia nak graduate ni boleh tahu cakap macam ni dah, boleh faham, akan sampai. Sebab tak apa sampai juga. Sebab dia tidur lah, tidur dia, akal dia tak cerita. Terus ni al-qalam. Kita angkat qalam tak kita tak kalau tidur. Akal tak ada kat situ lah. Ani na'im hatta yastajbir. Jadi saya dulu. Ya ibadah Allah. Jadi dalam hal itu, fatwa itu pun kita nak bercakap, kalau keadaan kita orang yang tahu sikit-sikit ni, bolehlah kita beramal satu benda yang kita tahu untuk diri kita. Tapi nak fatwa kepada keluarga kita lain, fatwa kepada masyarakat kita lain, satu kampung, fatwa kepada kawan kita ataupun jiran kita atau sahabat kita di satu daerah lain, tanpa ke peringkat negara antarabangsa, fatwa lain-lain, kes yang sama. Yang awak tahu yang kes orang datang kepada sahabat kepada Nabi SAW. Dia tanya, aku ni cium isteri aku, baca tak puasa aku. Orang ni kata, yang pertama kali dia jawab tidak. Dia kata, ya betul. Kes yang sama, tapi mustafti lain-lain. Orang yang bertanya, audience lain-lain. Orang yang mufti, orang yang satu, soalan yang satu. Tapi nak sampai kepada orang tu, berbeza sebab lagi orang tu tak bersedia nak beri fatwa sendiri kalau berikan satu fatwa yang keras. Seorang ni orang tua, kalau setakat cium tu tak ada masalah. Tak buat puasa, tidak teruskan, tidak bawakan pintu yang seterusnya, next step. Setakat step mukadimah cukup dah. Saya kata sampai seterusnya sampai intihar. Tapi kepada orang yang muda ni, batal puasa kamu sebab aku baru kahwin semalam. Maksudnya saya jadi maksudnya baru kahwin lah orang kata. Newlywed kata. Kahwin sangat-sangat, jadi setakat isteri tu pula sama tengok, kami tengok, sentuh pula tu, cium pula tu, jadi kan kata. Dia terus juga, dia terus batal dah puasa dia. Ya, itu fatwa tu beza dengan orang kata audience dan juga zuruf keadaan setempat. Itu beza-beza. Dah faham tak dah? Bukan semua boleh fatwa kan. Sebenarnya kita orang ahli tafsir yang betul fatwa. Maksudnya apa tak lepas kita buat kadang-kadang. Jadi dalam masalah
kerohanian tak kuat. Kes-kes yang ada sekarang ni banyak timbul apa masalah dia? Yang ada posisi, yang ada zina, ada apa masalah? Masalah ni masalah daripada rohani tak ada. Rohani adalah kalau isinya mula nanti kat rumah. Tapi cuma kerohanian tu tak ada dicari. Jadi ulama dulu yang faham ni dia buat, inilah orang kata namanya pun nama diberi nama tahlil, supaya orang senang ingat. Dia kata tak, ini tak boleh. Dia buat lain pula. Buat orang tak nak buat yang lain pula. Yang kata ini salah. Tak, aku buat Hizib Nawawi kata. Mana aku bid'ah lah. Dia buat Hizib Nawawi. Amal lah kamu. Ya, juga amal lah. Masing-masing buat. Tapi jangan kata ini tak ada sumber, tak ada asal ni. Memang tak ada asal dia sebelum kata sebiji Nabi buat begitu. Tapi apa yang dipaham oleh sahabat ini, faham oleh ulama, ini bentuk dia, kita boleh kata umum syarak itu. Di bawah mihwar syarak itu, masih lagi di situ, tidak ada kata bid'ah yang berkata bid'ah apa nama mudah ya. Hatta pengagal bid'ah itu ulama kata, Syafi'i kata Muqarrah Imam Al-Ais bin Abi Salam kata 5. Siapa yang Abi Salam kata Sultan Ulama. Al-Ais bin Abi Salam. Dia Abi Salam Sultan Ulama Laradi. Kan dia bagi sini nama dia. Orang lain juga. Siapa orang lain tu? Ulama juga. Jadi dia kata tak tidak ada 5. Ada wajibah, ada mungkar, ada mandubah. Itu hukum takrif yang 5. Wajib, ada wajib. Yang wajibah, mandubah, mubahah, mikruhah, muharramah. Ada murid dia Al-Qarafi pun kata juga. Itu orang nak bahas yang bersyafi'i ini itu yang 5 tu tak ada pula. Bahkan orang kata lebih pada itu lagi pembagian. Fahaman daripada dari sini satu. Dalilnya Nabi kata kullu bid'ah tadi. Di sana satu. Itu kita istilah rahmah. Orang kata tak, yang rahmah tak rahmah pula balik pada ini hadis ini hadis maudhu' kata. Lain pula sebenarnya pada dengan jadi hadis kan. Ya, jadi kata di maudhu' kenapa kata Al-Qadhawi kita dalam kitabnya kaifa nata'amal ma'al ikhtilaf wal tamazzuq wat turas. Kitab tu saya bagi pun masa saya baca tahun 2000 lebih. Tapi sekarang saya datang jumpa kitab tu. Apa makna? Jika dia tak jumpa, saya internet tak jumpa kitab tu, tapi masa saya buat tu saya terima kitab tu daripada musyrik saya tu. Dia ambil diajarkan oleh Al-Qadhawi sendiri kepada dia. Masa petang mereka di luar, Al-Qadhawi bagi dia buku tu. Bagi perasaan buku tu. Dan dia musyrik saya ketika tengok masa tu. Saya dapat buku tu, pinjam dia untuk buat tesis saya. Kata Al-Qadhawi dalam buku tu,
orang-orang soleh. Dan kata Ibn Abbas, Salihin ini masuk jin, malaikat, manusia daripada mula sampai hari kiamat. Betul? Jadi sah tak? Baik, apa yang ada doa untuk para ulama Syafi'i? Ada doa. Siapa tertarik doa untuk Imam Syafi'i? Padahal kita bermanfaat ilmu dia. Siapa doa dengan ulama-ulama Asy'ariyah? Padahal mereka telah menjaga akidah umat Islam berapa lama? Betul? Jadi inilah antara amalan-amalan yang kita buat yang disekurangkan. Dan susunan kaifiat dia banyak. Sangat betul syirik. Antaranya bila kita baca qul huwallahu ahad 3 kali, maka kita telah mendapat pahala khatam Al-Quran. Bila kita khatam Al-Quran, antara bacaan surah-surah yang kita khatam daripada Wadduha sampai Qul a'udzu binnas, kita akan selangkan dengan saya baca cepat sebab masa untuk antara daripada surah Wadduha sampai Qul a'udzu binnas, apa kita baca? La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bila kita baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad 3 kali, maka ini telah mendapat pahala khatam Al-Quran. Maka kita jadikan adat khatam Al-Quran. La ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca Qul a'udzu bil falaq. La ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca Qul a'udzu binnas. La ilaha illallah wallahu akbar. Dan siapa yang khatam Al-Quran disunatkan baca doa khatam setelah membaca ayat kelima daripada surah Al-Baqarah. Kita baca balik Al-Fatihah daripada mula sampai pada wa ulaika humul muflihun. Dan baca khatam Al-Quran dan buat kaifiat khatam Al-Quran, maka kita pergi pada ayat yang terbaik, pada pergi pada ayat khatam. Rahsia dia begitu banyak. Sebab tu saya kata siapa tolak tahlil, saya sangat-sangat risau. Kalau dia tolak dari segi konten, saya sangat-sangat risau tentang kita. Betul saya cakap. Sebab kita bila kita sampai buruk memang tak dapat. Tentang Wahabi. Okay, ini Wahabi ni saya perempuan nak cakap lepas kutipan sunnah ni tak cakap ni senang kan? Wahabi kenalilah daripada seluruh aspek. Saya mula-mula mengenali Wahabi daripada sudut akidah. Perbincangan pasal ayat muhkamat, pasal ayat munasyabihat, tentang makna syirik macam doktor pernah terang. Profesor Sesama Bari pernah terangkan bahawa Wahabi mempunyai makna syirik yang sangat luas. Sebab tu kaedah mengkafirkan itu begitu cepat dan sampai melahirkan golongan-golongan ekstrim. Yang kami counselling orang-orang JI, dan saya beritahu saya counselling orang-orang JI semua Wahabi. Yang kami counselling 5 orang yang baru dibebaskan sebelum Wahid Wahabi, itu semua Wahabi. Yang maksah yang masuk dalam sok khabar depan-depan itu Wahabi. Sampai kita bercounselling dengan dia, kita tahu kenapa dia sebab tahu Wahabi ni boleh membawa kepada tahap yang sangat ekstrim. Sekarang ni jadi isu di Indonesia. Banyak pengebom itu berlagak-lagakkan ulama Wahabi. Jadi saya mula mengenali Wahabi daripada sudut akidah. Dan saya hampir-hampir istilah saya Al-Wahabi. Tapi saya tak tulis Wahabi, saya tulis Al-Salafi. Macam mana Wahabi dan Salafi ni boleh bercantum? Bacalah kitab istilah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di mana Salafi dengan Wahabi ni ada kesamaan pemikiran fikrah, dan kemudian dia punya istilah bercampur aduk datang kat Malaysia ni jadi satu package baru lah. Dan tak apalah. Saya mula mengenali Wahabi daripada sudut perbahasan akidah. Ada orang mula mengenali Wahabi daripada orang yang mengenali Wahabi daripada sudut akidah ni, pada saya main keras. Sebab keras? Sebab dulu kita nampak titik pertemuan tu pada tafwid, tapi rupanya tafwid Wahabi dengan tafwid kita tak sama. Pahaman makna syirik dia dengan makna syirik kita tak sama. Sebab tu bila saya saya berkaunseling dengan orang-orang JI, dia mentafsirkan orang yang nyanyi lagu negaraku. Saya kata baik. Kenapa kafirkan lagi nyanyi orang yang nyanyi lagu negaraku? Dia kata sebab dia syirik. Dan saya tanya, apa makna syirik? Gabah. Syirik pun tak tahu. Dan saya tanya, apa makna kufur? Mana lebih umum? Kufur ke syirik? Jadi kamu pun tak tahu apa yang kamu cakap sebenarnya. Baik. Orang yang mula mengenali Wahabi daripada sudut akidah memang agak keras sikit, tegas sikit. Sebab perspektif pertama dia kenal Wahabi daripada akidah. Ada orang mula mengenali Wahabi melalui perspektif fiqh. Apa tu? Bab kunut, bab tahlil, bab ini, bab ini. Jadi mereka sedikit lembut. Tapi bukan sotong. Mereka sedikit lembut. Sebab apa? Sebab mereka melihat ini isu-isu khilafiyah. Jadi orang yang mengenali Wahabi daripada sudut fiqh saja, biasanya pendirian dia lembut. Ada orang yang mula mengenali Wahabi dari sudut pandangan isu-isu tarikat dan kesufian. Wahabi kalau yang ekstrim teruk, dia kata apa? Man lam yukafir haula fahuwa kafir. Siapa yang tak kafirkan golongan sufi ni jadi kafir. Sampai tahap itu. Jangan ceritalah pasal wala tu wujud ke ataupun peringkat-peringkat apa. Jangan ceritalah. Jadi
orang mula mengenali Wahabi daripada isu sejarah. Dia baca sejarah beliau Spanyol, baca, terjumpa, oh Wahabi ada mendapat bantuan persenjataan daripada kerajaan British. Lepas tu dia kaji-kaji isu, banyak isu. Dia kata, oh Wahabi ada kaitan dalam kejatuhan Turki Osmania dengan Pakatan British dan sebagainya. Jadi antara orang yang mula-mula kenal isu ni yang saya tahu Dr. Yusuf Khalid. Apa tanya saya bincang dengan dia, Dr. mula kenal Wahabi ni macam mana? Oh dia kata waktu saya pergi ke UK, orang mula bercerita tentang Wahabi, saya tak tahu, jadi dia suruh saya kaji melalui kejatuhan kerajaan Turki Osmania. Dekat UK kita tahu ada Convention of British Spy. British ni dia ada Kementerian Commonwealth, kekayaan bersama lah. Semua negara yang dijajah tu semuanya dia letak di bawah Commonwealth, kekayaan bersama, sebab dia ada kekayaan kita lah. Jadi mereka yang ada seminar, ada apa semua, mereka cerita bagaimana mereka menjalankan dasar-dasar, dan ada sebut dasar di Hijaz ataupun di Mekah mereka menubuhkan Wahabi. Mereka mempertemukan dua Muhammad SAW dan Muhammad II. Jadi Dr. Khalid Al-Walid nak cepat sangat ni Dr. Khalid kenal melalui dari sudut sejarah. Tapi ada lagi perspektif yang baru. Orang mula mengenali Wahabi daripada Keselamatan Negara. Pihak Keselamatan Negara yang kami bekerjasama dengannya, bila hantar ustaz kaunseling tak jadi. Sebab apa? Sebab ustaz tu bagi ubat lain, tapi orang-orang yang meletup-letup ni ubat penyakitnya lain. Penyakitnya pahaman ekstrim yang bertunjangkan akidah cepat mengkafirkan orang. Kalau saya nak cerita kes-kes yang berlaku di Malaysia ni banyak sebenarnya, tapi itu rahsia. Banyak peristiwa-peristiwa yang hampir menyebabkan kematian besar-besaran di Malaysia ni disebabkan pengumuman. Tapi saya nak cerita sebab ini rahsia, cukuplah saya terlibat dalam kaunseling orang ini. Jadi saya kata pihak Keselamatan Negara, bagaimana kamu mengenali Wahabi? Dia kata, saya ialah isu-isu begini lah. Jadi saya kata, saya dah dapat perspektif kelima. Ada orang mula mengenali Wahabi daripada perspektif akidah. Ada orang mula mengenali Wahabi daripada perspektif fiqh. Ada orang mengenali Wahabi daripada perspektif Sufi. Ada orang mengenali Wahabi daripada perspektif sejarah. Ada orang mengenali Wahabi daripada perspektif keselamatan negara. Jadi orang yang nak kenal Wahabi betul-betul kena kenal daripada kelima-lima aspek. Jangan jadi macam orang buta dengan gajah. Gajah macam mana? Pegang kaki, oh macam pokok. Betul? Yang pegang telinga macam daun, besar. Yang pegang belalai, oh macam tali. Yang pegang perut, macam dinding. Jadi begitulah orang yang melihat Wahabi tidak melihat daripada perspektif yang betul-betul tepat dan menyeluruh. Mereka akan bagi saya melapangkan aspek perspektif mereka. Jadi kalau kita nak mengenali Wahabi yang betul-betul kenal, kita tahu perspektif ni boleh kita betul langsung, perspektif ni tak boleh betul langsung, perspektif ni mukhalafah dengan Islam, perspektif ni mukhalafah
yang belajar. Ustaz tak boleh buatkan surah ni. Sebutkan nama fakulti mana. Kita pun tak tahu. Dia weh. Sekarang dia besi pula. Ceritanya apa? Besar. Anda dapat nak ikut. Saya dah banyak lah. Saya cakap dua orang kami sedang tafsir dari para masyarakat ini. Sebenarnya perkembangan Wahabi Malaysia ni sebenarnya kalau ikutkan secara ekstrim bermula tahun sama-sama. Ini yang saya tahu daripada bahagian penisikan sahabat dari itu kita dah mula buat operasi istijau dan tanggapan ini sejak tahun 1991. Ini yang secara ekstrim. Yang secara fikir bercampur-campur dan sebagainya ni saya rasa dia dulu pernah timbul kaum muda, tapi kaum muda tak sama macam orang ni. Kaum muda ni kalau kita tengok dia punya akidah kongsi. Kemudian kadang-kadang fikir-fikirnya agak bercampur-campur. Bercampur-campur pun tak sebenarnya dia kata serius. Cuma yang serius tu kalau membawa kepada talfik atau mungkin talfik yang haram. Talfik ni ada 2 jenis. Satu jenis yang haram dan dua jenis itu dia masalah. Jadi di Malaysia ni sebenarnya ada pendapat yang bertentangan. Ada pendapat yang bertentangan, tapi bila ada pendapat yang bertentangan, maknanya ada orang agama yang berpendapat Wahabi ini tidak salah mengenai isu bohong. Ada orang agama yang melihat bahawa Wahabi ini seperti mana yang saya lihat. Tapi serius akidah. Jadi bila saya lihat sajalah. Bila saya mengkaji sebab saya mengkaji ni sebab ayah saya dulu pun kaum muda. Tak baca kuno, apa semua marah mak saya baca kuno dan sebagainya, sehingga dia berjumpa dengan satu orang guru dan belajar agama, dia berubah. Okay. Saya pun dulu hampir-hampir kalau saya mengkaji perkara ini sejak daripada itu peristiwanya begitu panjang. Tapi saya punya persepsi, kita kena buat persepsi begini. Macam mana pun kita kena sangka baik dengan setiap orang Islam. Kita kena sangka baik dengan setiap orang Islam. Semua orang Islam nak cari kebenaran, tak ada orang berusaha nak orang Islam. Betul kan? Semua orang berusaha nak dapat syurga, semua orang berusaha nak dapat rahmat Allah SWT. Jadi pandangan kita mestilah pandangan rahmat terhadap orang Islam. Bukannya bila kita mungkin tidak bersetuju dalam pandangan isu-isu melibatkan perkara-perkara yang tidak boleh dihilang. Okay? Tapi kita pendapat dia, kita kena rahmat dia sebagai satu orang Islam. Okay? Jadi perspektif umumnya kita mesti bersangka baik, dia mahu nak cek kebenaran dan kita pandang ni dengan pandangan yang rahmat. Betul apa soalan pasal Wahabi? Itu saja kan? Itulah. Tapi tak bermakna kita terima. Itu je kan? Tak baik terima, tapi kita kena berlaku. Kita cuma orang semua orang nak mencari kebenaran. Mungkin satu lagi cara nak nilai lah kita melihat majoriti ulama. Kalau majoriti ulama tu di mana? Di situlah kita punya perspektif. Okey? Kalau silap tu muktabar, kita terima walaupun dia siapa. Tapi kalau silap tu tak muktabar, maka kita bersikap agak tegas lah. Tapi taklah bermakna kita memandang hina, kita memandang yang rahmat. Itulah pendapat saya. Memang betul bila kita counselling orang JI, kita sedih tengok dia orang. Itu yang sering. Tapi lama-lama bila kita dah tengok dia berubah sedikit, dalam penilaian berubah sedikit, maka kita rasa begitu lapang dan seronok tengok. Mereka pun dah menerima lah. Setiap orang ada pandangan masing-masing lah. Itu pun dah baik. Dia serahkan pada apa yang saya tahu tentang bid'ah seperti yang saya katakan tadi, saya tidak melihat bid'ah dhalalah itu kecuali yang berkaitan dengan usul atau masalah hatiah tadi atau yang berkaitan dengan akidah. Kalau yang berkaitan dengan masalah yang lain, ya masalah furu'iyah fikih
maka itu kalau dikatakan bid'ah karena sesuatu yang baru, maka itu adalah bid'ah hasanah. Baik, atau sunnah hasanah. Saya lebih suka mengatakan sunnah hasanah. So dalam hadis ada man sanna sunnatan hasanah falaha ajru ila akhir hadis. Jadi lebih kita katakan sunnah hasanah. Pembahagian dikatakan ada beda takiyah, ada beda ini, itulah saya katakan tadi. Apa namanya, ada golongan inilah yang dia menerjemah konsep beda itu terlalu luas, ya, mengakibatkan kita menjadikan isu beda terlalu besar dalam pemikiran Islam ini. Padahal itu satu perkara yang tak besar sebenarnya, ya, yang tak perlu menjadi satu aliran dalam Islam ini. Cuma sekarang ini itulah yang kita tidak mau. Saya lebih suka menjawab pertanyaan apa persepsi kita terhadap golongan seperti ini. Ya, sebenarnya kita sebagai orang yang awam, saya anggap kita masih awam lagi di dalam berpegang kepada Islam. Kita tetap memelihara ajaran Islam yang sudah established di kawasan kita di sini. Ya, kalau masalah-masalah fikih, artinya terutama sekali ibadah, kita tak perlu lagi terlalu banyak mengkaji, sudah established mazhab Syafi'i menjadi pegangan turun-temurun. Mungkin masalah-masalah muamalah, ya, masalah-masalah ekonomi dan sebagainya, mungkin kita boleh mengkaji melalui pemikiran-pemikiran yang banyak dari kalangan ulama kita, baik yang lama maupun yang modern sekarang ini. Tapi masalah-masalah ibadah, sembahyang, masalah tarawih tadi, tak payahlah kita nak cari lagi perbezaan, cari lagi perkara-perkara untuk mana yang rajih, mana yang tak rajih, mana yang lebih sahih, mana yang lebih afdal. Saya kira tak perlu. Ya, kita ikut tuntunan mazhab yang kita sudah pegang. Ya, sebab itu satu kesalahan dari golongan salafiyah kita sebut salafiyah sekarang ini, karena dia seakan-akan ingin supaya umat Islam terkeluar daripada mazhab, tak payah berpegang kepada mazhab dari sudut ibadah, sembahyang. Kita hanya kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Ya, kalau ini kita berpegang ke situ, maka setiap hari kita akan rubah sembahyang kita. Hari ini ada orang ceramah, tak ada kunut, tak kunut lagi. Esok ada yang ada kunut, kita kunut lagi. Jadi tak ada istiqamah. Kita tidak, selama umat Islam, justru itulah satu rahmat umat Islam ini mempunyai mazhab fikih sekurang-kurangnya 4 yang umum di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita pilih mana yang sesuai, dan kebetulan kita punya kawasan di sini adalah mazhab Syafi'i. Anda boleh keluar pergi ke mazhab lain, tetapi pahami betul. Ya, jangan hanya keluar sekarang dia tak mau kunut umpamanya, dan ikut mazhab Hanafi atau mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi bukan begitu. Ya, walaupun kita tahu bahwa yang diambil asas pemikiran Wahabi daripada Muhammad Ibn Abdul Wahab, ini adalah sebenarnya ulama yang bermazhab Ahmad bin Hanbal, termasuk Ibnu Taimiyah. Jadi bermazhab ke situ. Ya, tetapi setelah berkembang, maka ulama-ulamanya seakan-akan tidak lagi mengatakan bahwa kita ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, mereka mengatakan kami ini mazhab kita Quran dan Sunnah. Ya, tapi pemahaman berbeza. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya kita kena memahami ikut pandangan ulama yang kita anggap sebagai ulama muktabar. Sebab seperti yang dikatakan Syekh Syarif tadi, memahami nas itu sendiri, di situ terjadi perbezaan pandangan dari segi bahasa, dari segi pemahaman dan sebagainya. Jadi kita tak boleh, kita kena ada manhaj. Sebabnya ahli sunnah wal jamaah yang sudah tetap ini mempunyai mazhab, mempunyai manhaj dalam memahami teks atau khusus memahami ayat-ayat hukum, memahami hadis-hadis hukum, itu sudah ada, dia punya mazhab, dia punya manhaj, ya. Jadi kita tak perlu lagi terlalu
Yang perlu kita berpikir sekarang adalah yang berkaitan dengan konsep muamalah dalam Islam. Nah, itu yang perlu, ekonominya, teknologinya, itu perlu diperkembangkan. Kita tak perlu ikut mazhab lagi. Nak mengkaji bagaimana Bank Islam, kena ikut Syafi'i, mesti kena ikut mazhab tertentu. Kita kena mengkaji sesuai dengan konteks kita sekarang. Tapi kalau ibadah, sembahyang, puasa, untuk apa kita? Perkara ini sudah selesai dikaji oleh ulama kita. Jadi saya kira kekurangan yang ada pada mazhab Salafi yang kita rasakan sekarang ini, karena dia nak merubah persepsi kita umat Islam ini yang sudah mempunyai kekuatan pegangan yang kokoh kepada mazhab itu. Walaupun saya tidak mengatakan kita wajib berpegang pada mazhab, tetapi sebaiknya, terutama orang awam. Orang awam ini memang perlu. Kalau tidak, dia akan berubah. Siapa yang memberi ceramah di masjid akan berubah lagi. Ya, dia punya pahaman itu. Nah, kecuali kalau Anda sudah sampai kepada orang yang berijtihad, atau sekurang-kurangnya orang yang mempunyai pemahaman kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah ijtihad, kaidah-kaidah fatwa yang mendalam, ya, mungkin Anda boleh berpikiran tersendiri. Tapi kalau secara umum, demi kesatuan, perpaduan umat Islam, maka lebih baik kita berpegang kepada mazhab yang sudah sedia ada. Nah, itu pandangan saya. Nah, jadi kita tak mau lagi diganggu oleh golongan-golongan yang mau merusak perpaduan ini. Ya, terima kasih. Saya tambah sedikit tentang isu yang memasuk orang ikut lah. Kadang-kadang kita tengok golongan-golongan ini dia hanya memasuk orang ikut pandangan dia atas dasar nama orang sunnah, ataupun kita balas dekat khilafiyah, khilafiyah ini ikut yang Nabi buat. Jadi mana afdal Nabi dengan yang lain-lain? Akidah. Sampai sahab kata mana yang afdal? Nabi ke fuqaha ke muhaddisin. Muhaddis lah sebab dia faham pakar hadis. Fuqaha dia berbawah sikit. Sedangkan sehari dalam fatwa hadis yang diceritakan oleh Imam Nahjat Nabi katakan seorang sahabat, seorang lelaki ini jumpa dengan Imam Al-Bukhari. Kan? Jadi tanyakan aku nak belajar ilmu ni, ilmu aku nak belajar muhaddis ke ilmu fiqh. Kamu jadi pakar hadis macam aku ilmu Bukhari dengan ilmu sedemikian banyak bicara kehidupan itu dengan ini mampu. Akhirnya kita tak mampu belajar lafik. Kata ilmu Bukhari belajar lafik sebab fiqh itu adalah samaratul hadis, buah daripada hadis. Telah disaring oleh orang-orang yang pakar hadis itu. Inilah jawapannya, inilah amalannya, inilah hukumnya. Jadi kita nak beramal dengan berbeza-beza pendapat ulama itu pentingnya kita memandang hak. Jadi sekarang kita nak ada pandangan yang kata cenderung untuk tidak bermazhab. Tidak bermazhab, cari nak semayang. Ada seorang sahabat, kata Ustaz Aidin dulu, masa dia belajar di sini dalam bas, seorang student ni daripada fakulti lain, fakulti syariah lah, fakulti sunnah, fakulti yang bukan aliran agama lah maksudnya, dia direct lah, sebagai aku juga. Dia kata apa? Dia kata, ini tak betul ni, ini salah ni. Ustaz kita, Pak Quration nak tanya sikit ni, saya tak berhenti lah nak i'rab Bismillahirrahmanirrahim ni. Kita terang sikit macam mana nak i'rab kalau aku hukum tak segi bahasa tentang Bismillahirrahmanirrahim. Saya abang, saya kata agama saya tak berhenti lain. Mana saya nak i'rab. Tadi cepat dengan tidak orang. Ini i'rab Bismillah ada arti macam mana jadi nulis lain. Jadi ilmu alaf ni. Jadi kembali kepada orang kata turas ni, kepada hatta di bagian fatwa sendiri kan, ada khilaf fiqh fatwa tu. Ulama kata dia
dalam nak berfatwa ni kena pakai dulu. Yang turasi yang ulama tinggalkan dulu ambil. Jadi yang menjadi isu baru pegang. Lagi selesaikan masalah baru berdasarkan apa yang ulama dah lepas. Lepas dah cerita kita balik ke masalah isu baru kurung lah dalam isu-isu dia. Kemudian kalau kita dapat fatwa yang baik, fatwa yang kita kena dengan wakil semasa. Tapi bab kerana semayang, bab puasa, bab ibadat macam tadi itu dah selesai. Kita nak cakapkan, kalau kita nak bahas balik, cakapkan kita kena jadi mujtahid semula, mujtahid mutlak semula je untuk buat seperti yang Muhammad cakap tadi. Kaji balik hadis daripada asal, cari, jangan pegang mana-mana mazhab, cari dulu hadis daripada awal sampai habis. Itu semayang cara kamu faham kehidupan sunnah itu sendiri. Jadi kalau orang kata balik sunnah, kata okay, sekarang ni kamu jangan semayang lagi seperti yang cara Imam Pak Mazhab semayang, nah ke bagi Quran, nah ke bagi sunnah, buat semayang sendiri. Kata faham Quran sunnah dah, nah Quran sunnah faham sendiri. Macam mana nak semayang? Dia tak pandai bahasa Arab, terjemah tak boleh nak ijtihad. Maka kata tak boleh ijtihad dengan kata terjemah. Bahasa Arab pun agak anak hantar nahnu lah dah. Agak anak empty dah. Anak SMS tu anak empty, anak empty dah. Nanti kat mana dia nak jumpa, itu tak boleh nak lah. Jadi hamil itu kita nak fahaman kata-kata Rasulullah SAW macam mana. Mereka buat isu-isu yang itu dah selesai. Mereka isu-isu yang baru yang asing, yang perlukan orang yang terfatwa baru. Kalau nanti ijtihad semua. Jadi satu kisah terbentuk isu yang kita perlu fokuskan ni, isu yang besar yang melakui semua masalah umat Islam. Dua kisah. Satu kisah Imam Hasan Al-Banna, satu ketika dia pergi satu kampung. Kampung ni bertelagah. Satu kampung grup dia kata kita kena semayang tarawih 8 rakaat. Orang kata tak, semayang tarawih 20 rakaat. Gaduh. Jadi datang Hasan Al-Banna, dia kata dia orang iktiraf sebagai orang alim. Saya kata kami dah gaduh ni macam mana ni, main 8 ke 20 ni. Kata aku nak tadi kamu balik. Aku hukum dia semayang tarawih sunat. Semua jawab ittifaq sunat. Tak apa pernah lagi. Aku hukumnya wahdah Islamiyah, satuan umat Islam. Semua jawab je. Habis tu tak payah semayang tarawih dengan kau gaduh. Tinggal tarawih langsung. Tarawih lah, asalkan jangan gaduh. Jadi untuk umum umat Islam yang lebih besar tu, kalau kata tu lagi kisah seorang lelaki daripada Kufah jumpa dengan Sayyidina Ibn Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini Abdullah bin Umar. Tanya, wahai Abdullah bin Umar, kami di Kufah sekali gaduh tentang isu darah nyamuk, darah bang. Darah nyamuk ni kena baju hukum ni sah mayang ke tak? Sah mana pula darah ni? Kata sah mayang ni. Itu gaduh pasal darah nyamuk. Dia kata Ibn Umar, kamu ahli Kufah ni, kamu daripada Iraq ni ya. Kamu sekarang ni gaduh pada masalah darah nyamuk yang kecil. Sedangkan kamu telah menumpahkan darah cucu Nabi SAW di sana, Karbala. Faham tak maksud ini? Mana yang kita perlu ihtimam, perlu bagi ayat yang besar pada masalah masa. Jadi tu orang kata orang Yahudi bagi bola, main bola, kamu buatlah bola, gaduh nak pukul gaduh, aku cerita lain. Aku di luar padang, aku nak ambil ekonomi ke, aku nak ambil apa semua aku boleh ambil. Kamu main bola, gaduh ke tak bola? Gaduh. Isu-isu buruk ni gaduh. Itu kita peranan Yahudi. Dan ada ulama mengatakan Syekh Abdul Bukti kata ini adalah peranan Yahudi yang menyebabkan isu-isu macam ni. Jadi di situ kita sebagai orang Islam, kalau di Malaysia, di Malaysia dengan adat istilah, buat istilah, tapi kan tengok yang tempat dia ya. Kalau kita pendapat. Jadi kalau macam kita di Malaysia, mana nak rakyat ya. Orang nak pergi semayang di masjid, kita solat yasin malam-malam Jumaat ke, ataupun kita nak mikir berat juga, ada orang yang buka piling borang tu dekat mana-mana tak di sini, kita mahu sempat nilai juga, pasal nilai juga. Jadi pada besar orang yang untuk orang yang tak isbal ke, orang yang lipat suat ke, yang rabuh ke, bukan dengan orang besar pendek. Orang masalah pakai nikah, tak ada nikah dengan tak pakai tudung. Orang nak pantas space ke, dia kata
Jadi atas pilih ke orang yang terfikir langsung dah dihafal lagu, orang yang tak baca Quran ke orang yang hafal lagu underground ni lah. Jadi mana lah yang diutamakan priority untuk al-awliyah. Orang besar kan, jadi bakal keluar daripada industri akan masuk kepada masyarakat. Kalau bawa idea ni, saya pernah jadi dulu, saya pun confuse kat masalah ni. Dan antara sebab saya buat kajian tentang masalah ni dalam sesi master saya. Lepas tu saya jelas, saya kenal yang musik lah, saya kenal Wahabi dengan musik. Sebab saya confuse dari sini asas ni. Dan saya kenal sikit akidah dan sebagainya. Ilmu fiqh. Dia tengok, saya pernah kata kat orang saya, dia belajar. Tak bagi tahu 5 cara kena bagi melalui fiqh, melalui akidah, melalui sejarah, melalui apa. Jadi maksudnya Ustaz tiba-tiba saya kat melalui fiqh ada lah. aku tinggal lama dah. Cuma kata tidak ada orang kata tak boleh bagi ni, tak boleh bagi ni. Saya pula masa saya nak ada orang tanya pasal saya pegang untuk isteri batal tak batal. Saya pun mudah-mudahan kata tak ada batal, ambil kau Imam Abu Hanifah. Jadi okey macam mana pula? Tidak. Ada isu-isu lain-lain. Dia kata cepat saya nak ambil obat mazhab. Bagi dia ada mazhab pun kan. Dia ada mazhab kan. Tak teruskan. Ustaz tadi dia ada dulu. Sama dia sama saya tak jadi lagi. Sama sekarang kau dulu yang syukur macam ni. Dulu okey lagi kata apa kita ngaji sehari itu saya tak faham dasar. Turas tak balik pada turas. Kita ambil yang turas atas. Ambil kalau dia nak ulama dan murni tu buka majmu', buka semua al-um. Maqasid ataupun syatibi tak ambil lah kita tak ambil lah apa namanya mahal apa namanya hadis syarah ni tak ambil apa namanya syarah ni Saya mana akan ambil syatibi tu? syarah badan ni saya tanya lagi lah halakah kenapa tak syarah badan ni nama tu pada dengar tak kikap apa nama ni saya sedikit tak mana kita syariah aku fatwa tak dengar lah nak tak dengar kita muncul khaji tak pernah dengar tengok pernah dengar apa berarti kita ni atas diri kan bukan saya nak kata siapa kita ulama je cuma kita ni orang mengaji ni kita betul mengaji ilmu alat cukup balik pada turas awak tak akan jadi masalah yang timbul sekarang faham turas itu manhaj ulama dulu tidak lari daripada itu daripada akidah syairah maksudnya tasawuf apa fiqh buka mazhab dan juga tasawuf apa nama daripada apa nama masyayikh dan ketibat dan kebarak ahli rohani yang mana tak ayat Allah Allah. Masa pun dah suntuk lah. Kamu pun dah letih lah. Jadi saya pun ucap terima kasih lah kepada satu Bapak adik saya dan Bapak Allah. Kerana mereka sudi pada petang ini buat satu munaqasyah yang bersantai, yang tak kumul. Jadi saya tertarik dengan soalan bid'ah, tazkiyah, bid'ah, asalnya. Sebenarnya kalau kita tak faham itu, kita kata apa yang Nabi tak buat itu bid'ah, tampak bersih saja Nabi tak buat, Nabi tak buat. Pernah saya kata kat student saya, kalau kamu faham macam itulah, kamu lah buat banyak bid'ah. Saya buat bid'ah. Kita buat apa? Sebab Ustaz kahwin nak darah dulu. Kalau nak kahwin, itu kena kahwin dengan janda dulu. Yang lebih tua lagi. Betul kan, dengan perempuan kena kahwin yang muda lagi, muda pada dia lagi. Kena faham lah, kalau kita faham bersih. Nabi tak buat saja. Itu saja ujar dia. Jadi lama-lama bercelah boleh. Tak selesai masalah tu. Jadi itu pun tidak boleh dimakan. Sebab itu kita perlukan kepada perbahasan dan penjelasan ulama. Jadi saya tariklah saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Allah Asyid Salim dan Ustaz Samsul kerana pada petang ini kita dapat sempurnakan diskusi kita dengan cara yang harmoni dan cara beradab tanpa kita menyentuh mana-mana nama-nama ataupun menunjuk mana-mana pihak tidak. Kita mencari kebenaran, penjelasan, itu yang penting. Jadi oleh itu tidak ada masalah lagi. Jadi saya ucap terima kasih dan saya minta maaf tidak salah saya yang dekat dan mungkin saya pun jadi moderator yang tak menarik ya. Saya pun ya takut juga lah kan. Jadi hanya buru-buru saja untuk memberi penjelasan kepada
dengar orang filsafat